Yo bro, welcome back to my YouTube channel bro. Yo bro, you know what? Today is the day. Yeah? Hari ni adalah hari di mana aku akan bagi gitar yang aku beli tu dekat Najla. Yeah? So aku akan bagi kat dia, and at the same time aku juga akan ajar dia main gitar. Yeah! Today is the day. Are you guys ready for that? Yeah, I'm pretty sure korang pun dah ready. Korang tak sabar nak tengok kan? Yang aku ajar baby Naji how to play guitar. Innit? So now, before aku bagi gitar ni dekat dia dulu, aku nak pergi beli something. Dan aku nak buat something kat gitar ni supaya jadi tanda yang di mana hadiah ni adalah hadiah daripada aku. Yeah. Now, aku nak pergi cari tempat untuk beli barang-barang tu. So kita jumpa kat sana. Jauh. Okay guys, so right now aku nak cari benda tu. So let's see. Aku rasa kat sini. Oh yes, it's over here bro. Yeah, kat sini. Okay bro, you guys can see it. So aku akan pakai benda ni. Untuk tulis Zulfa dekat gitar tu. So jom kita bayar. Okay guys, so sekarang ni aku dah settle beli marker, and then aku just tunggu Najla untuk sampai. Okay, Najla dah call. Hello? Hello, Rif. Hello Najla, kau kat ni? Aku dah sampai ni. Mana kau? Oh, kau dah sampai? Aku ada dekat depan Bu Access. Depan buat akses? Tamarin. Kau naik, okay. kau dekat tempat drop off Okay. Kau naik atas kat depan Bu Access. Aku tunggu kau. Okay, dia dah sampai lah. Tak dengar, tak ada mic. Macam mana tadi? Scoot, I miss you. Cepat lah mic. Tak nak aku reply ke? Orang nak berdialog ni. Ha? Oh, mic kau sekejap, sabar. Kau pegang kan? Dengar kot. Suara aku kan kuat macam mana pula? Ya. Dengar kot. Okay, jom. Aku rasa aku lapar. And then at the same time aku nak pergi kedai satu kafe. Aku nak lepak kafe. Diet. Kau tak apalah, kau dah dapat air kau. Aku tak dapat apa hari ni. Yeah. I'm so damn hungry bro. So dia hungry? Okay, let's say kalau aku tak makan nanti, kalau aku tiba-tiba aku pengsan ke benda, kau tak risau ke? Dah rasa sikit je lah. Sikit je lah. Boleh. Oh. That's her. Risau sikit Apa? Mana kafenya? Aku pun tak pernah pergi lagi kafe ni, tapi aku tengok daripada rumah aku je. Ni. Aku nak try dulu. Budak tu, budak kayut. Aku tak tahu lah. Kau pun sekarang dah gemuk, kau tak ada hati nak gimnastik. Yeay. Hello yo. Kau tak cermin diri sendiri ke bro? Look at you. We're at the same level. Gemoy. Aku tak pergi gym bersebab lah, bukan tak saja lah. Aku tak pergi sebab bersebab. Aku makan banyak sebab tau. Bukan saja. Aku masih gemuk sebab aku tengah bahagia sekarang dengan kau. Another one. Yeah. Okay, sebelum ni kayaknya sebelum ni tak bahagia. Bahagia. Betul? Cuma dengan kau lagi bahagia. Alah, ana lagi manja lagi mama muda. Okay, tu kau nampak tu? Ada lampu kat atas tu. Wow. Look at that, ada lampu tu. Kat situ lah aku nak bawa kau. Kat situ. Yes. Aku nak bawa kau kat situ. Tapi Ada makanan yang sedap, ada pergi 30 darah, ada tiramisu kek. hopefully ada lah. Kalau setakat ada kau dia tak nak, tak cukup. Tak cukup.
Kau ni demand kat kadang kan? Ngirap kat kadang kan demand kat ni. Sebab comel. Oh, baby, you gotta stop. I see that you're calling. I told you that I ain't picking up. Okay dah. Perasaan dah tak ada dah bila kena puji. Yelah, Tak payah. Macam aku cakap, kau just be yourself, okay? Hey, Just why be can't I yourself. be myself lah. Yelah, I mean like kau tak payah apa? Try to be someone else. You're already perfect the way you are. Perfect the way you are. Cantik lah tengok orang yang datang tu pun cantik ke. So, aku nak ajak kau lepak kafe. And then kau tak perasan ni belakang aku ni aku bawa apa? Wah, kau buat kita yang kau beli hari tu. Yeah, aku rasa macam aku nak Rasa. Aku rasa macam aku nak belajar main gitar. Biar aku tahu. Ha? Belajar. Nantilah kau kan ambil kelas. Kau belajar kelas dulu baru kau main. Nak dalam kelas. Yes. Biar aku main. Tak. Aku tak pernah main benda-benda macam ni, aku tak pernah main. Tak dengar apa ni cakap di sini? Kau tak gentle lah. Tak gentle. Banyak nak kau. Oh, look at that cafe, bro. Damn. This is the cafe that I thought, bro. Damn. Yeah. Star. Look at this, bro. Wow, Ah, what? Kau bawa aku datang SBG Cafe? yeah. Ada tak? Ngada Masya, aku nak. So kita kat sini sekarang. Come here. Oh my god, this Yeah. is swag. Yay. Oh my god. Smart lah. Kan style eh. Okay, so sekarang jom. Kita pergi order. Jom. Let's go. Tak sabar nak makan. Hari ni aku nak edit record kau. Oh shit, jaga Keisha pun. Oh no, copyright. Hello. Minum nak makan? Makan ada makan apa? Makan Indomie dengan nugget. Indomie dengan nugget. Apa ni? Indomie nak juga? Ah, Dua Indomie. Indomie. Satu Biasa nugget. ke special? Special. 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 Dua. Indomie special dua. Lepas tu dengan bagi honey lemon tea je sedap lah. Yes. Apa? Honey Oh. lemon tea. Lemon tea. Yeah. Sorry. Itu biasa dah, terbiasa. Ha? Najla bayar kan? Bayar kan ke? Yeah. Mana kad? Keluarkan lah. Kat aku kan share kau. Oh macam tu? Kat kau, kat aku. Kat aku. So, Nazla akan bayar. Nazla gonna be a gentlewoman today. Sebab Kak Rif kat Nazla juga. So, Sekali je aku minta kau bayar. Kau cina apa? barang antik ni berkelas. Kau Enough. tahu tak yang kau punya tu viral tu? Kau tahu tak? I know. Ha. Konten siapa? Aku rasa kalau aku tak start dulu tak jadi benda tu. Dia cuma ulang balik je. Tapi aku punya rap tau. Sekali je minta kau bayarkan buat cina apa. Okay Najla. Okay. Kau memang terpaling hit. Kan aku memang paling style. Kau memang paling ngamsoi. Ngamsoi, eh? Ngamsoi. Biasa je. Aku kena belajar benda. Okay, banyak cakap lah. Okay. Okay. So now kita ada dekat cafe SBG ni. Damn. First time. Ni first time. Aku pun first time datang Aku ni. pun first time? Aku Wow. kalau tak biasanya aku tengok daripada bilik aku je. Oh, aku tak so tahu ya. aku tak SBG tahu pula. Cafe. Ya, ada. And then it was nice. Petang-petang sumpah aku rasa lepas ni kalau aku ni aku nak lepak sini. Gila, weh. Ya, chill gila tu. Nak gelak. Macam like, macam privacy juga lah. Privacy cafe. Kan? Macam tak ada gangguan. I Yes. love that. I know right. You girl me on. Yeah? Yeah, Yeah. gelak je. Aku rasa macam hari ni aku nak start buat satu ni lah. Start apa? Aku rasa hari ni aku nak start buat satu konten dia macam ni. Tak gelak. Siapa gelak, bayar RM1,000. Bayar RM1,000. Ha, Memang sekali mahal gelak. lah. Sekali gelak. Kurangkan sikit lah. Berapa? RM2,000. Lawak yang kat masa buat kau. Tak, kali ni 3. RM3,000. Kau
Kau apa gelak? Kau apa gelak? Okay, so kira fair lah. Aku 3,000, kau 3,000, kita dah bagi-bagi dah. Okay, settle. Okay, tapi lepas ni bergelak 3,000. Okay. Rif! Weh, sumpah tak boleh. Okay, settle tadi. Settle. Settle. Okay. So, macam aku cakap tadi. Tengok kat belakang aku ada apa? Weh! Ada view. Cantik. Hei, masalah betul lah perempuan je ni. Muka cantik lah. Tapi kau pasal tak? Makin lama aku tengok angle tu makin sengit. Better. Yeah. Is Okay. it better now? Yeah, better now. Okay, so kat belakang aku ni memang ada view. Ya, tahu ada view. Kenapa kau tanya belakang? Aku cerita pasal Tapi depan daripada view tu ada apa? kau. Another one. 3,000. 4,000. Ya, apa pula 4,000? 3,000? 6,000? Lah, kau ni. 6,000 lagi lah. Kau bodoh matematik ke? Mesti kau ingat aku gelak kan. Aku nak bagi kau 6,000 kan. Tak ada mana 6,000. Aku tak habis konten ni kau aku minta. Okay lah, QR je. QR. Betul-betul tau. Boleh. Okay, so ni. Weh, gitar weh. Kat SVG pula tu vibe doh. Sebab dia memang style. Terpaling style nanti. Vibe doh. Sengit masih Ya, sengit. aku buat SMA. Kau tak pasal ke sengit lagi tu? Dia sengit belah ni pula. Nice. Okay. 9,000. Come here. Kau apa tu? Panggil apa tu? Come here. Masya. Aku tidur kau. Come here. Okay, so jom Okay. kita buka. Tak sabar. Real Nak 3, 2. Tapi super cantik weh. Najlah Saja pun nak beli satu macam ni. Ya. Tapi memang kau nak belajar agak lah. Aku nak belajar gitar. Sebab aku geram tengok orang belajar. Aku geram sebab aku tak ngerti main gitar. Aku cuma nak belajar betul-betul. Sampai aku boleh. Look at that. Oh my god. Kita dengar bunyi dia. Sekejap lari. Tim lari. Sekejap baru nak cakap sedap. Sabar jap. Tim lari lah guys. Bagi aku handle je dia punya tune. Sementara Rif, Adjust Tune, kita jamu selera dengan Ice dulu. I love Ice Cube guys. Do you guys love Ice Cube? Yeah, me too. We're gang. Sangat. Maybe kau sebabkan dalam bag, so dia lari ke tu. Ni kalau gitar dia dekat aku akan take care of it baik-baik. So kau kena take care betul-betul. Dia sebabkan dalam bag. Oh, satu lagi sebab tali baru. So kita akan stretch. Teruknya bunyi. Apa lirik dia? Demi pukul loka. Dia macam ibarat buat estetik dengan lirik yang tak kena. Tak kena Rif. Kena. Kau punya Aku tak tiga-tiga sesuai. tu lagu estetik. Kalau pukul loko aku rasa aku sesuai. Sedap ah. Aku nak try ni. Tak, ni kita aku. Bagi aku main dulu. Nak try juga. Kena kena kot lah. Sabar dulu. Kalau kau nak gitar, kau pergilah beli sendiri. Belilah sendiri. Gitar sendiri tu main lah. Yang aku beli mahal kot. Aku beli dalam 400 tu. 4,000. 3,000. Bayar dah, gelak bayar.
QR lah sekejap lagi. Yang aku tak ada duit ke. Betul-betul payment masuk RM6,000 lagi. Oh my god. Aku rasa terhibur lah. Konten ni aku rasa aku kaya gila. Aku rasa kalau aku partner dengan kau buat konten ni hari-hari aku buat konten ni. Konten Do Not Love 24 hours. Hari-hari. Faham tak? Faham? Okay, so sekarang aku akan nyanyi lagu. Lagu apa? Takkan ku pergi karena kau sebenarku. Biarkan ia berlalu, kan ku barui semuanya bersamamu. Yeah, selagi ku ada sayang, tak perlu kau sabar lagi. Sentiasa ada aku, kau menemani dirimu, kamu cintaku. Berikanku segalanya cinta, untuk aku terus bersama kamu. Akan ku jaga semua perjalanan kita, untuk aku terus bersama kamu. Sama-sama. Kau sampai lagi, sentiasa ada aku, kau menemani dirimu, kamu cintaku. Berikanku segalanya cinta, untuk aku terus bersama kamu. Akan ku jaga semua perjalanan kita, untuk aku terus bersama kamu. Selagi ku ada, milik selamanya. Dia sebab apa yang jatuh? Wow. Sorry kan tak sebab Nazia nak masuk susah sebab tu dia main key laki. So Nazia nak masuk key perempuan dia agak susah sikit nak cari tempo dia. Tapi kan Nazia jujur. Mic dah ada kan? Kenapa mic lagi? Ya ke satu je. Kenapa mic lagi Najib? Aku Aku rasa dah kira balik ni. Hari ni je 32,000 dah dalam bank aku kata. tak. Tak ada lupa mic kat sini tadi waktu dia record seseorang ada satu mic je. Okey, sebenarnya aku jujur lah, kali ni aku turunkan ego aku. Setiap kali dia nyanyi lagu selagi ni, serius macam Nazla cair gila. Sebab lagu selagi dia ada something yang boleh buatkan perempuan cair tau. I don't know, it's just me or ni. Tapi lagu dia, oh my god. Thank you for buat lagu ni. Thank you. Sebab best Dia kan? bila macam mana? Okay. Macam mana? Dan macam lagu selagi ni memang aku buat most of lagu yang aku buat aku buat dengan penuh pakai hati. Ya, sekarang aku luah kat dalam lagu. Lagu ni lah tempat aku meluah. Aku tak meluah kat orang weh. Aku sebenarnya aku suka kau. Yeet. Tak. Tapi tak apa. Hari ni aku rasa aku bagi free of charge. Kau nak gelak kau gelak. Thank you. Okay. So aku suka tengok gelak. Okay. So macam lagu tu aku bagi kira hari-hari tu macam every time aku tulis, situlah aku meluah. Macam tu. So macam lagu selagi ni dia macam nak dia lebih kurang macam confess, tapi actually sebenarnya tak. Dia more tu macam kita meluah apa yang kita rasa, tapi nak bagi tahu kat perempuan tu yang sebenarnya yang kita ni ada je untuk dia. And then dia tak perlu rasa macam aku akan pilih orang lain ke, aku akan pergi kat sana ke, macam tu. Faham tak? So itu lah lagu tu. Kau lagu tu memang betul-betul diri kau. Yes, diri aku. You really mean it. Memang yes, mean it.
Dah tahu kau buat lagu tu yang betul-betul tapi kau lain. Tak, kau yang betul-betul sama dengan lagu tu. Sebab tu ada lagi. Selagi ku ada sayang, tak perlu kau rasa bimbang lagi. Naji. Faham tak? Faham? Sentiasa ada air kan menemani Naji. Kau yang cuba exposekan diri kau sekarang. Kalau aku buat kau marah. Tapi aku nak try. Boleh tak? Boleh tak? Lagi try lah. Ni gitar aku ni. Weh, sejak bila Rif kena kut weh? Gitar baru. Kalau gitar lama tak apa lah. Oh, bawa kedai lagi weh. Bawa aku je kalau aku boleh. Tak nak. Tapi nak. Bola dia. Sorry. Oh my god, ringannya. Aku nak beli satu. I don't care. Boleh tak kau letak beg kat sini? Atas gitar tu ke? Wah. Aku pun boleh buat miamo-miamo tau. Kau tak boleh ke? Buat. Mi amor. Aku tak reti main lah. Sebab kau tak ajar. Kau cuba ajar aku satu lagu. Aku nak ajar kau, kena ada kelas. Cuba main-main je mana kau pandai. Tak. Heather. Tapi boleh pakai lah. Ya. That oh you got power. Cuba main Betul? first chord boleh. Oh you got power. Kau. Powers. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Lagu tu lah. Cuma aku tak hafal lirik dia. Tapi aku tahu melodi dia. Rip, tali ni sumpah senang tekan, tak sakit jari. Bestnya. Weh, That's why aku beli satu gitar ni. Sebab aku tak ada gitar macam ni. Gali nylon semua. Selama ni, Nazar, bukan nak cakap, yang ibu Nazar beli hadiahkan tu, dia gitar macam akustik. Dia tali besi. So, bila tekan tu agak sakit. Tapi bunyi sedap juga. Nazar, tapi yang aku beli ni, tali dia, Nazar tekan tu sakit. I love it. Tali dia sedap. That's why aku tak pernah ada tali gitar Kenapa aku tak pernah tahu gitar ada tali ni? Ada. Bagi aku, even though kalau untuk perempuan pun nak first start belajar main gitar pun okey, belajar yang ni dulu. Kan? Tapi kalau bagi aku, kalau kau memang jenis yang suka ni dia more tu dia kan akustik. Ni more tu apa panggil plucking ke ataupun nak main soft. Bunyi dia soft. Kalau kau dengar bunyi dia soft, dia tak nyaring. Kalau kau jenis nak dengar yang menyaring ataupun jenis yang main apa orang panggil hype, kau akan kena main gitar yang akustik lagi best. Tak apa, sekarang ni aku dah ada satu akustik. Aku tinggal nak beli yang ni satu lagi. Untuk cukupkan. Kau kena beli. Kan? Tapi apa-apa pun kau kena ambil kelas juga. Kau ambil gitar semua, kau tak ambil kelas susah. Oh ya? Yeah. Okay. Ambil kelas Cikgu Rif boleh? Macam aku tadi payment 3,000. Kau ingat kau suruh je nama Rif dalam dunia ni? Ada orang lain nama Rif lah? Bagi tu aku, tunjuk siapa nama Rif. Nanti aku carilah kat Google. Siapa nama Rif, aku pergi belajar kat dia. Pergi lah. Tengok, silap nama Rif yang kau tengok tu kan? Dekat apa? Ostraford sana. Ostraford. Kau ni. Okay. Aku, tapi lagu apa lagi yang best kan? Tapi lagu ni tenang lah. Jadi sepatutnya lagu Heather tau lagu ni. Kau tak nak ajar aku ke something? I still remember. No. Dia bukan awal. I still remember. Betul. Betul ke? Main je chord tu. I still remember. 3rd of December. In the sweater. Selari je. Said it looks better. Blushing ke? Security tu sumpah. Security guard tu blushing tengok kita main gitar macam ni. ke? Rasa kita yang comel. Kau rasa kita tu macam. Kau rasa serius tu blushing ke kau yang blushing? Ya Allah, dia sendiri sengih tu. Oh ya. Bukan sekali dua tau. Dia pandang di sini dia sengih. Aku nampak sama-sama je. Lepas tu di sini pandang balik sekali. Faham. Aku nak belajar satu lagi. Sabar. Ria, aku suka lari. Ya.
Sini nak plug in ya. Tak ada. Lari. Sabar. Jangan ambil Malulah. Damn. Pasal? Pasal aku tak tahu lepas dia. Kau tahu tak lepas dia apa? Aku tahu. Boleh. Thank you. Terima kasih. Lepas dia apa I don't remember. Baik, kita nak ke ajar satu lagu je. Ajar aku. Ajar kod. Sana. Baru akhir kau dah sampai. Yeay. Oh, dahaga weh. Aku dahaga. Lapar. Minum ah. Aku cukup. Okay, sementara kau minum aku nak belajar. Kau ni ajarlah aku satu chord lagu apa je. By the way, aku ada satu benda ni. Ha? Kau tahu tadi, sebelum aku tunggu kau, yang kau sedia aku dalam lebih kurang dalam sejam setengah. Ha? Aku ada beli something. Ha? Kau beli apa? Aku ada beli something. Buat Ri bagi hadiah. Tadi bukan bagi dia kod. Aku dah beli. Aku harap benda tu bukan marker. Aku ada beli. Kau nampak ke? Aku nampak. Guys, aku pun nak surprise Dia nak kau tahu. sembunyi pun lambat betul. Aku pun nak surprise, aku beli marker. Oh. Apa sangat? Aku nak dengan marker ni, Okay. aku nak buat aku nak buat conteng muka siapa paling hodoh. Untuk konten hari ni. Astaghfirullahalazim. Tak baik contoh-contoh muka. Allah dah bagi Baik. kita muka yang elok-elok. Baik. Awak kita nak memburukkan dia. Faham tak? Baik. Takbir. Allah. Suka So aku pun suka. Okay. Okay, so sekarang ni marker ni kita kena conteng. Okay, kita awesome nak conteng muka siapa dulu? Siapa kalah kena conteng muka. Sumpah lah. Ya. Yeah. Kenapa random saya tiba-tiba cantik muka? Awesome je lah. Awesome. Nak serius tapi kau yang nak buat aku serius. Okay, tak. Okay, tak. Sabarlah. Yelah, serius. Okay, awesome. Ya Allah, cringe lagi. Mi amor. Okay. Okay, so last one. Gunting betul kain boleh? Aku tak reti osong. Gunting betul kain. Dia Nice lah, betul-betul. Dia sekali dua je. Jangan banyak kali tau. Okay. 3, 2, 1. Gunting 3, betul kain. 2, 1. Oh, kau menang. Aku menang. So kau kalah. So kita conteng muka Najla dulu. You menang lah. Kenapa you tak bagi I menang? Oh my god, I'm really sorry I didn't give you menang. You ni kena tut tau. Tut dia tu. Tengok Rais ni. Time-time orang dating, time-time ni nak call. Gatal lah dia Hello. nyamuk kat dia. Aku tengah dating, time-time ni kau nak call kan? Kau memang susah nak call. Rais, dengar-dengar ni. Kau nak apa? Kau nak apa lagi? Aku yang kena tanya kau nak apa kau call aku? Aku tak edit video kau. Aku tak edit. Aku tidur je kat rumah ni. Aku tidur kan. Okay, nice. Aku maju dengan kau. Call tak dapat. Stop lah. Ri buat D&D. Jangan buat Rais macam tu. Hai, kau backup dia pula kau? Sebab sebelum ni aku call kau tak dapat tau. Kena bakery. Stop. Dah lah main gitar orang, lepas tu tak malu. Kau orang kata lambat. Apa? Kau orang kena marah lah. Tadi dia dah lambat. Okay, macam aku kena bagi tahu kau benda ni. Okay. Tapi aku bagi tahu kau sekejap lagi. Bagi aku shoot konten dulu. Alah. Oh, kau tengah shoot content lah. Kau masuk konten ni cakap hi kat semua. Hi guys. Okay, bye. Tak payah hai balik kat Rais guys. Tak payah hai balik Dah aku nak end dah. Okay, nak end dah. Okay, so yeah. Kenapa aku rasa macam ada semut kat muka aku? Kejap Tak ada. Itu perasaan kau ke? Okay, sebab perasaan Macam mana kau perasaan kau rasa aku suka kau macam tu ada?
Nice catch. Ye. Okay, cepat. Sambung. Okay. So, Kau menang. apa yang aku menang? Tadi aku tiba-tiba kau menang. So kau Ya? kena cantik Aku nak cuba muka kau dulu. Okay. Cepat. Today is the day. Oh, kau bagi aku cantik muka kau. Cepat. Untuk kau aku bagi. Okay, kau nak colour apa? Aku nak colour... Aku bagi kelonggaran lah. Aku bagi... Kau nak pilih colour apa? Tak apalah. Aku nak warna pink. Pink. Okay. Okay, mana pink guys? Aku tak tepi. Memang takkan ada warna pink. Kau pilih kat colour tu. Colour tu memang aku tak tepi. Kau ni tak sweet lah. Hijau. Aku nak buat muka kau macam Shrek, sumpah aku cakap. Aku nak buat macam Fiona. Apa masalah kau ni? Okay, kalau kau pilih Shrek, aku akan buat muka kau jadi kelabu. Kelabu asap. Aku Cepatlah. Okay. Jom. Tak ada, aku gurau je. Kurau. Aku gurau je. Mai sini kita. Mai sini kita. Nah, kita. Untunglah. Ada gitar baru. Guys, tunggu next content aja akan beli gitar. Gitar macam ni. I will buy this one too. Yay. Okay, so now marker ni sebenarnya bukan untuk conteng muka, And then, tapi untuk conteng gitar ni. contoh gitar? Ya. For what? For what? Conteng gitar lah. Sayanglah kau nak conteng-conteng. Oh, No, tapi no, nak no, conteng cantik lah maksud Yeah. kau. Oh, okey. Ingat kena nak conteng buruk-buruk. Yeah. Kalau buruk-buruk tak boleh. Gitar dia biarlah buruk pun. Okey. Itu aku tak suka. Tak. Tapi kali ni kau kena buat macam cantik. Sebab gitar ni aku rasa aku akan simpan benda ni. So kau kena buat macam cantik. Okey, boleh. Okay? Alright, so jom. Kita let's start with the lukis. Let's go. Let's go. Yo. Wih, banyak weh. Style-style weh. Okey, aku dah jumpa aku punya art. Kau dah jumpa belum, Om? Tak Wow. Tak Cantik Weh. That's That's style so gila. good. Style gila weh. Cepatlah, aku tak sabar. Kau tak sabar conteng? Okay. I can't Kau wait. nak colour apa? Aku nak colour hitam tak ada ke? Tak ada. Sayangnya hitam will look at good. Tapi boleh pakai grey. Untuk grey. Okay, great. Ataupun dark blue. Great. Gold? You think gold looks good tak? Ya. Okay, gold. Yeah. Rif, ni macam dekat TikTok tu. Kena tekan macam tu kan? Ya, jangan tekan lagi kat tangan. Ha? Jangan tekan lagi kat tangan. Dia kena... Wah, macam kat TikTok tu lah, Rif. Macam tu kan? Laju. Macam tu kan? Yes. Tunggu ink dia keluar. Dia kena tekan lama-lama. Takutlah dekat kertas tu. Sayanglah gitar. Jangan Kenapa aku rosak sayang gitar ni. Kenapa aku sayang gitar, Rif Kalau ada ni aku feeling sikit dia. Sikit lah. Ooh, this is so satisfying. Oh, dah ada, Rif. Dah? Dah ada. Okay. Okay. Tak sabarnya. Okay guys, Nazia akan start melukis sekarang. Nazia akan lukis love dekat sini. Damn. Wow. It looks good, right? Yeah. Looking good. Look in my eyes. Wow. Oh my god, try my best untuk look good. It looks... Come on, she's saying it. No. Okay, it looks cute. And then one right here. Damn, look at that.
padam ke? Tak Boleh boleh. padam? Boleh lah. Boleh padam. Ya, tu by the permanent. No, nanti dah lama dah akan kering. Oh yeah, okay. Oh, Jadi tekan berapa banyak? kenapa? Kenapa tak boleh tekan banyak? Kena tekan berapa banyak? Why you look at me? Hai, tak boleh look ke? Tak boleh. Saya tak lihat. Tak boleh lah. Saya tak lihat. Look in my eyes. So don't lie. Nasib baik kau tak buat konten drawing. Kau tengok aku dah bakat kat sini rupanya. Aku tak tahu. Sejak aku hidup 20 tahun ni aku baru tahu aku boleh melukis. Tapi melukis. Sebab tu kau kena banyak explore. Rupanya aku explore banyak dengan kau Yes. Riff. Yes. What is it? You have problem with me? Yes. Shut up. Oh, yeah. I saw you walking in, heart skipped a beat. Didn't know your name, but you noticed me. Tried to play it cool, but I lost my line. Now you're stuck in my head all the time, and I don't know what to say when you look my way. Damn, look at that. Wow, tapi dia cacat sikit. But it's okay. It is amazing, bro. Sikit lagi. Riff guys, dia sangat-sangat suka drawing. So I just like him. Alasan. No, oh you want me to draw? Yeah. Yeah guys, we did it, our drawing. Not yet. Still not done yet. Tak lagi? Kenapa tak Belum. lagi? Sebab kita ada nak settle sikit benda lagi dekat gitar ni. Apa? Cuba teka apa dia. Nama kau. Ha? Nama kau, Riff. Nope. Because this is your guitar, so you have to write your name. Nope. Lepas tu? Okay, so now So now? kita nak tulis Zu Wafa. Why? This is your guitar. Why you have to write Zuafa? Tak ada style weh. Style sumpah. Cannot lah. This is your guitar. You have to write your own names. Riff. No. Why? Okay. So aku akan pilih colour aku. Kau pink kan? Pink. So I'm gonna choose blue. Blue. Blue, black. Say. So nah. Switch. So kita akan tulis Zu kat sini. Wow. Yay. It's a Zuafa guitar. So I can use this too? Sorry? I can use this too? No. Why? Dia ada Zuafa dekat sini. Kenapa tak boleh? Tak boleh. Sumpah dia kedekut kalau... Tak tahu pula kalau gitar dia kedekut. Wow. Yeah. Oh my god. Let's look at the art. The detail. Ooh, poco loco. Oh my god.